Bayangin aja. Sekarang pukul 6.40. Hari ini aku plan nak ke Bangsa, tapi singgah Kelana Jaya. Kawan aku ada seorang tunggu sana, si Moja tunggu sana. Ambil dia, lalu PJ. Macam jalan hari tu kan, Kelana Jaya lalu PJ. Tapi aku lajak lagi naik Bangsa. Bangsa nak makan dekat ni, ayam mahbub, ayam madu. Tengah hari dia makan sana. Tapi ni kita ambil sarapan dulu lah. Ni awal lagi ni, baru pukul 6.40. Hari ni ramai cuti raya kan. Pergi jumpa Santa Claus. Malam tadi tidur tak jumpa Santa Claus. Tunggu Baim. Sepatutnya pukul 6.45 yang tu dah keluar dari Shah Alam kan, dah gerak. Aku keluar rumah tadi pun pukul 6.35 macam tu. Sampai kat dataran ni pun dalam 6.50 kan. Sekejap lagi turun balik, baru gerak ke Kelana Jaya dulu. Sarapan kat sana kot kan. Aduh, lambat dah. Aduh, pada bangun dah. Tinggal lah, rokok tinggal. Aduh, rokok tinggal. Jom gerak ah, gerak jom. Ke mana weh, mana weh? Ke Bangsa hari ni. Pergi Bangsa hari ni. Hotel ni. Sarap dulu, Kelana Jaya. Jumpa si Moja. Lepas tu kita makan tengah hari kat Bangsa. Jauh ni, jauh ni. Mahbub ayam madu. Kedai legend lah, kedai legend. Baru lepas tol Batu 3. Ada member. Marah kawan ada bukit. Sikit lagi Kelana Jaya. Sampai Kelana Jaya. Nanyang Siampa. Tunggu member ya. Baik mana dekat belakang tadi. Mana dia? Sampai lagi. Tu dia. Kau. Terus. Aku dah sampai Kelana Jaya. Dah sampai Moja lah. Hilang dah Baim. Kau rasak ni. Laju je. Tapi tak ada laju. Sebab ada road bike potong tadi. Road bike je lah, laju lah. Awak pakai basikal lama mountain bike nya. Style bos. Aku punya favourite tu.
Sampailah. Sampai dah. Kalau dia baru bangun memang mana kena bijak mojang Tunggu padang apa, tunggu depan rumah terus ya. Takkan tak bangun lagi. Lu raya. Lu raya. Alright. Okey. Okey. Kan? Ada macam mana? Okey. Takkan pisang nak bawa 2 kali. Ni mana mangkak ni? Orang dah 20 kilo aja. Aduh. Mana? Siapa mana aja? Sekejap aku nak ambil. Ambil apa? Tak pakai topi lah. Pakai biar je macam ni. Biar lah macam ni. Patut beli topi je. Tapi dia naik basikal road bike. Kau nak kaya tu? Bedal aja. Marin ada ni. Tu lah. Kau jangan tak ambil kau. Dia ni je. Dia jadi ambil. Tak tahu. Dia jadi ambil. Tak ada tak tahu dia jadi ambil ni. Ni ya? Ni apa ni? Ni ya? Okay. Pakai parking. Kau beli tongkat lain kali. Boleh lah. Mana rokok? Saya rokok aje. Roti telur lah. Bagi. Kau bagi lagi. Roti telur. Bagi tengok ais limau. Tengok ais limau tukar TO limau. TO limau ais. Sama lah tu. Sama. Tadi tengok ais. Tadi satu air. Dah dekat air kosong. Kau isap apa ya? Ada Santa Claus. Kawan dah keletihan dah. Member baru start dari rumah. Sedap lah. Jadi PJ diorang ajak naik Bukit Gasing. Usha-usha apa ada. Lepas tu turun pergi Bangsa makan. Hari ni cuti sunyi sikit. Kalau hari kerja serabut. Kita kereta. Aduh. Waduh, Faim. Air kau ada tak? Jatuh pula. Jatuh pula air. Aduh. Aduh. Dah lah tinggal tu je airnya. Masuk Taling Jaya. Jajak bukit. Jajak turun bukit. Aku nak berak tu. Ribut. Sorry rosak. Kenapa kau rosak? Hai, mahal lah. Gambar. Nak juga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kau orang tahu kat mana? Ni abang kerja lama aku. Abang kerja lama aku. Tak tahu. Untuk brother-brother buat kerja gua, ingat jangan mengular. Oi, tonggek ya. Kita ya. Ui, si baik. Sini Angkop. Dari Angkop tu ada roundabout. Ke kiri. Tak payah serabut yang sana tu. Sana banyak bukit kan? Minum air tu. Bijak demo. Demo meme kena air. Kau ambil batu kat kedai dia? Jalan panjang kita jalan ni.
Mana ni pendek, baru 5 kilo ya. Ha. Kita dah sampai Bangkok. Kak Pung Kap. Ni nandeng lah kan ni Naswa. Ha? Anjing. Apa benda tu? Bila Nabila. Tu bukit dia. Turun tu saya keluar kanan. Aku tak pernah naik sini. Besar rumah ni. Tokek apa tak tahu. Tinggi. Aku kat Bukit Gasing. Yuk. Bawah sana ada orang kat bawah lagi. Memang kau bukit dia. Tak bawa air. Kau tak boleh di cover jap. Okey ke tu. Sikit lagi. Aku nak straight. Tapi ada anjing. Jalan lu Ada anjing ah? Ada anjing tu. Ha? Macam liar agak Macam kau liar ada. Weh, ada anjing tak? Pak M ni berani sikit. Makan dia Pak M, makan dia. Tak ada apa pun sini. Aduh. Bukit Gasing kan ada apa pun. Sana ada tempat ibadat. Dah. Tunggu moja jap. Gigit, makan dia. Bagi moja. Jangan. Tadi kau kata Bukit Gasing pendek-pendek je. Pendek. Aku yang pendek. Pendek babi ni. Tak apa je. 30 lebih tahun hidup. Ini first time naik. Okey deh. Aduh, bong saya ni. Asal macam tak cukup ya dah. Itu. Turun balik. Pendek je bukit dia. Yang tinggi kau-kau. Tapi pacak lah juga kan. Sekarang kita turun. Kita pergi Bangsa tu. Makan mahbub. Tak masuk ke? Tiup. Tiup. Nombor 9. Yang main gila pecah ni. Sampai Bangsa. Tinggi shoot. Depan. Sampai mahbub. Daripada Bukit Gasing turun sini balik. Kita sapeda dulu. Aduh, kesian kawan aku seorang ni.
Dengan helmet tak ada. Mantap. Anjay penat. Panas tu. Ha? Panas tu penat. Penat, lepas tu dia panas. Kami dua-dua. Dia panas je. Dia panas. Tak, Dia sebenarnya penat. sebenarnya apa? Tak fit. Aduh. Jadi tak fit. Balik pergi training lagi ya. Macam mana nak training kau tengok ni? Kita makan-makan juga. Balik training. Sedap dia makan-makan. Bara madu. Mabuk. Sakit dadaku. Makan ayam madu. Engkau yang kenalkan aku kat makanan ni je. Ayam madu, air lemon madu. Papadom bos. Ada papadom acar. Papadom acar. Kuah madu bawa satu. Wajak ada tinggal. Alhamdulillah. Ya. Kenyang. Kenyang weh, kenyang weh. Kenyang tak? Oh tadi kenyang dia pis-pis pula. Gando. Ah, kenyang. Oi. Kenyang kan oh. Gando. Ayam, telur 2 tadi. Nasi Ocean Nine. Oh, gila babi. Kau. Kau. On the way ke Petaling Jaya balik. Awek tu. Bodoh. Skor. Jangan. Oi, hilang ah. Yang kat belakang. Dapat kena ayam madu. Aduh. Tak Petaling Jaya lah. Barai bos. Balik memang tidur. Ni apa nama tempat ni? Sini Petaling Jaya lah. Dah nak masuk Kelana Jaya sikit-sikit. Tambah bahagia. Sama bahagia orang tahu SS berapa. Oh, SS berapa tak pasti. Itu tadi sebab tadi LRT Taman Bahagia. Ha? Kita menuju ke LRT Kelana Jaya. Kita menuju ke LRT Kelana Jaya. Bahasa Melayu kau yang baik lah. Marah. Ha? Marah tu. Baim. Style lo. Dah sampai kafe apa je? Dau-dau kat Kelana Jaya. Kau minum kopi di sana je. Review sikit. Bos sekali sedut banyak. Tak tahu. Kita dua balik Baim. Kita jauh lagi jalanan. Ni puas kayu. Daripada pagi. Sekarang muka kat pukul 1 lah. Daripada Padang Jawa. Shah Alam masuk Kelana. Kelana masuk Petaling. Petaling masuk Bangsar. Tapi singgah Bukit Kasing tadi. Kau ya kawan tu. Bong saya. Patah balik Kelana Jaya. Minum. Dia balik Shah Alam balik. Okey Okey. Lek. Man. Man saja. Oh, pecah tengok. Belanggang kereta ni kat kot. Turun Kelana Jaya. Naik jantas Hala Shah Alam. Okay brother. Okay. Let's go. Cuaca tak adalah terik. Tapi bahang. Sampai Shah Alam. Sampai Petronas Shah Alam bersama Kirk Hammett Malaya. Yeah. 2 horsemen, no 4 horsemen. Gantung depan. Ikat bawah. Ciao dah. Ciao. Aku dah sampai junction 17. Aku tengok video-video sebelum ni, adalah orang-orang tengok pergi yang banyak pergi Kelang tu hari. 1.9k view. Alhamdulillah lah. Lepas tu video lain dalam 400, 500 view. Korang like sikit kan. Ringan-ringankan jari subscribe. Ni real content ni.
Bukan olok-olok. Nanti next time aku buat konten lain pula. Kayu pergi camping ke. Plan-plan memang nak kayu pergi camping pun. Tapi tak tahu bila. Masa kan. Gua kerja pun nak kena OT 2 jam. Harap tu aku dah sampai Peranjawa dah. Sampai rumah dah.